Menekankan kepentingan ziarah ketika beraya bagi memperkokoh jalinan silaturahim, Petronas tampil dengan sebuah filem pendek Anak Siapa Ni sempena sambutan perayaan Aidilfitri. Filem yang mengetengahkan tradisi kunjung-mengunjung itu mengisahkan seorang anak muda, Rafi, yang berasa janggal apabila dia terpaksa mewakilkan ibunya ke rumah saudara jauh ketika sambutan Hari Raya. Namun Rafi pada akhirnya menyedari kepentingan tradisi berkenaan. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Bersempena Hari Raya yang menjelang tiba, Petronas mempersembahkan sebuah filem yang bertajuk Anak Siapa Ni? Berlatar belakangkan suasana kampung yang meriah. Filem ini mengetengahkan tradisi kunjung-mengunjung ketika sambutan Hari Raya. Filem ini mengisahkan Rafi, seorang anak muda yang mengunjungi saudara maranya bagi mewakili ibunya yang kurang sihat. Kunjungan Rafi seorang diri membuatnya berasa janggal, namun dia tidak menyangka ianya disambut dengan begitu mesra. Kisah Rafi mengingatkan kita betapa pentingnya usaha untuk saling berkunjung dan mengeratkan silaturahim dengan kaum keluarga dan jiran tetangga. Dalam dunia yang semakin sibuk, hubungan yang erat sesama kita bukan sekadar satu tradisi, tetapi menjadi asas kepada kemajuan bersama. Saksikan Anak Siapa Ni di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada kami di Petronas. Orang tua kat kampung setahun sekali tunggu semua balik beraya. Tak sabar rasanya hati. Moga-moga raya ni taklah sepi lagi.